Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Ini hormati pengurusi majlis yang dimuliakan semua pengurusan ayah Muslim sebagai penganjur, para jemaah yang bersama sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya, pagi ini kita dapat berkumpul di Dewan PICC ini dengan dua kumpulan. Satu kumpulan yang nak jadi bidadari, satu kumpulan lagi yang nak menawan bidadari. Jadi baru adil lah. Kalau tidak orang panggil tak adil. Satu pihak je kena, satu lagi selamat, mana boleh. Jadi insya-Allah perbincangan yang untuk anak sambung pada pagi ini, iaitulah tentang dalam bengkel suami misali ini, dengan tajuk tanggungjawab Muslim kepada keluarga. Tanggungjawab kita sebagai seorang Islam kepada keluarga kita, di mana setiap orang bercita-cita untuk memberi yang terbaik, menjadi manusia yang baik, yang disebut sebagai khalifah di muka bumi. Kita hanya khalifah, yakni orang yang memakmurkan muka bumi ini, dan kita bukan khalifah Allah, kerana Allah Ta'ala tidak perlu kepada khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tanggungjawab kepada kita, di mana jawatan yang kita pegang ini sebagai seorang bapa, sebagai seorang ibu, adalah merupakan jawatan yang silih berganti. Selagi ada malam dengan siang, selagi dunia ini tidak kiamat, di atas bumi mana penghujung bumi ataupun di tengah bumi kita duduk, maka di sana akan ada keluarga. Cuma bagaimana tanggungjawab kita? Yang kita lihat hari ini berlaku banyak kepincangan. Kepincangan yang berlaku dalam masyarakat hari ini, iaitulah apabila bapa tidak merasakan dia bertanggungjawab kepada anak-anak dia, ataupun anak-anak pun rasa tak ada tanggungjawab apa dia dengan ayah dia. Sekadar masing-masing telah menjalankan tugas. Ayah dia buat dia pun dah besar boleh berdikari, maka masing-masing hidup sendiri. Jadi alhamdulillah, kita sebagai seorang Muslim yang telah diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla hidup atas dunia ini, maka apa perkara yang perlu kita buat, yang wajib kita lakukan, yang mesti kita laksanakan di dalam mengurus keluarga kita, mengurus rumah tangga kita. Kerana setiap yang kita urus, kalau tak kena dengan cara, maka itulah yang kita dapat. Hasil yang kita tanam, itulah yang kita tuai, kata pepatah orang Melayu. Yang pertama sekali, iaitulah anak adalah merupakan amanah. Al-auladu amanatun. Itu dalam bahasa Arab kata, anak itu amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita tanggungjawab yang besar. Bila anak ini amanah, kita menjaga mereka dengan memberi harapan yang tinggi bahawa mereka pula kelak nanti akan menjaga kita. Dia panggil timba balas. Kita jaga dia sekarang dengan harapan dia akan jaga kita. Mak ayah kita dulu jaga kita dengan harapan kita jaga mereka apabila mereka sudah tua, bahkan apabila mereka telah mati. Sebagaimana dalam tajuk kita yang kedua nanti, insya-Allah, iaitulah tanggungjawab hak-hak anak kepada bapa, sama ada waktu mereka hidup ataupun mereka mati. Hari ini kita nak bincang kita kepada mereka.
Slot yang kedua, mereka kepada kita, yakni kita kepada mak ayah. Hari ini mak ayah kepada kita. Maka para ulama telah menggariskan di sini, iaitulah anak adalah merupakan amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Anak adalah amanah. Siapa yang tak jaga amanah, bermakna kita telah mensia-siakan satu tanggungjawab yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam istilah Arab dipanggil al-hubbul mutabadal, cinta berbalas. Mung sayang anak mengikut dengan cara garis panduan mengikut syariat, insya-Allah anak kita akan sayang kepada kita. Tapi kesayangan ini mengikut acuan yang telah digariskan dalam syariat Islam. Memahami hak dan tanggungjawab. Kita kata anak adalah merupakan amanah. Maka setiap orang beriman, dia yakin dan percaya dan dia mempunyai hak untuk menjaga amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Azza wa Jalla. Anak ni bila dia rasa mak ayah dia bertanggungjawab dengan dia, ambil berat dengan dia, insya-Allah dia juga akan terasa kasih sayang tersebut. Tapi kalau dia balik asyik kena marah ya, ataupun berlaku sesuatu yang tidak seimbang, tidak berlaku adil dalam kehidupan, maka di sana kita akan tengok kesannya yang begitu dahsyat. Anak, dia akan tengok apa yang kita buat pada dia. Kata di ahli-ahli psikologi Arab kata, al-waladul ladzi lam yashba' min labani ummihi yutannish. Ini kata Arab. Bahasa Melayu kata, anak yang tak cukup susu ibu, dia akan mengamuk. Cuma hari ini kalau kita bincang bab susu ibu mungkin agak sukar. Sebab kita sendiri sebahagiannya dan anak-anak kita telah diswastakan di peringkat awal lagi. Anak swasta kita ni. Sama ada mak angkat mari daripada New Zealand ataupun mari daripada Australia. Pasal itulah kalau budak lompat sikit pun nak macam mana, kata mak duduk di Australia memang lompat kuat sikit. Ini jadi anak yang tak kenyang susu ibu yustanis, mana budak ni akan mengamuk, jadi akan buat masalah. Dan kalau kita perhati tulisan ataupun pengalaman orang-orang yang menulis tentang tajuk ini mengatakan memang betul dibuat kajian. Budak yang cukup susu dia duduk dengan mak dia 2 tahun penuh, yang seorang lagi tak sempat 6 bulan je mari baby pula, mari adik pula dah. Dia kata silap tekan break, tak kena, tak salah parking contohnya dah. Nak macam mana dah, rezeki Allah tak nak beri, kita jawab macam tu lah kan. Yang ni 6 bulan bila mak dah mengandung terpaksa dia kena break tengah jalan. Berbeza cara dia dan ketara sangat. Ini dibuat kajian oleh pengkaji lah, dan tak semestinya begitu, cuma ghaliban, cara ghalibnya begitu. Yang tak dapat kasih sayang awal ni, dia suka pergi duduk atas riba orang lah, dia suka pergi nak manja dengan orang lain, sebab dengan mak dia telah dirampas hak dia oleh adik dia. Pasal itulah hak hamluhu wa fisaluhu 30 syahran, hak anak itu daripada mengandung sampai ke lepas susu itu 30 syahran, 30 bulan. Sebab apa? Sebab dia kira barulah boleh beranak lain pula, barulah budak tu cukup dia punya hak dia. Kita hari ni bukan sekat 30 bulan, 3 tahun pun tak beranak-beranak lagi juga dah. Macam mana dah? Yang teruk lagi dah dapat 3 orang anak, dah cukup dah. Dia kata ramai dah anak saya ustaz. La ilaha illallah, hanya kena pergi merepek sebelah ni baru sedap ni. Kena bagi tahu, sebab yang tak nak anak ni saya tak tahu. Yang sebelah laki ke sebelah isteri dia yang tak nak. Kadang-kadang suami nak, isteri pula kata banyak masalah lah bang, mabuk lagi, nak lagi kerja lagi lah, nak naik pangkat lagi, nak pergi sana sini, macam-macam. Biarlah. Itu mukaddimah kita sikit. Kata di para ulama, mak pun sama juga, dia kena jaga hak anak dia. Seorang penyair Ahmad Syauqi rahimahullah, dia kata, laisal yatim man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu zalila. Bukanlah makna yatim yang sebenar, makna yatim lah orang tak ada bapa, tapi makna yatim yang sebenar itu mereka yang telah kehilangan 2 mak ayah dia daripada kehidupan ini dan tinggal dia dalam keadaan susah. Innal yatim huwa alladhi talaqqa lahu umman takhallat au aban mashghulan. Yatim yang hakiki itu iaitulah anak
Yang duduk bersama mak ayah, tapi mak dia tak ambil hirau dengan dia, bapa pula sibuk. Meeting sana sini, keluar negara, keluar sini, akhir sekali anaknya telah menjadi anak kepada bibik yang ada di rumah. Itu yatim lah. Nak tengok anak kita yatim tak yatim, tengok kita duduk di mana. Maknya sibuk, ayah pun sibuk juga. Jadi ayah anak dia jadi anak bibik. Baik, para muslimin, bapa yang bertanggungjawab sekalian. Kata Nabi SAW, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang anak yang dilahirkan itu kecuali dilahir di atas landasan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, mak ayah dialah yang mencorak hidup dia. Kita nak suruh anak kita duduk di mana? Nak suruh jadi orang baik, orang baiklah. Nak suruh jadi orang tak baik, maka jadilah dia orang yang tak baik. Kita yang mencorak hidup pada zahirnya. Hakikatnya itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang ajar anak dia daripada kecil lagi belajar agama, pergi sekolah sana sini, akhirnya besar buat masalah, itu di luar daripada kawalan. Tapi yang pentingnya usaha kita, hasil yang perancangan yang kita buat. Kita nak anak kita ini lahir, membesar kafardin muslim yang akan mengimarahkan bumi ini dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini dalam Bukhari dan Muslim menyebutkan fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi, mak ayah dialah yang mencorakkan hidup dia. Nak corak hidup macam mana tuan-tuan? Kalau malah nak sambut merdeka, bawa juga anak dia pergi lompat sekali dengan ayah. Inilah corak hidup yang kita nak buat. Sama ada mak bapa tu dengan bapa nasak dia, atau bapa yang mencorakkan hidup masyarakat, itu pun sama juga lebih kurang. Kita nak ajak orang bersyukur kepada Allah SWT kerana kemerdekaan. Tapi apa yang kita corak, maka itulah yang akan jadi dalam suasana. Amanah ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ketika menafsirkan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Tengok ayat ini, tuan-tuan boleh tanda dalam surah Al-Anfal ayat 27. Wahai orang-orang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan kamu khianat pada Allah Taala dengan Rasul. Jangan khianat. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, jangan khianat kepada amanah kamu dalam keadaan kamu tahu. Kata di ahli tafsir, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Katsir di sini, beliau mengatakan fanaha an khiyanatil amanah. Allah larang dalam ayat ini daripada mengkhianati amanah. Wa min a'zamiha amanatul aulad, yang besar dalam ayat ini iaitulah amanah menjaga anak-anak. Walaupun anak-anak kita ini dianggap sebagai buah hati, orang panggil penyejuk mata hati, perhiasan dunia, tetapi mereka adalah merupakan amanah Allah Ta'ala beri kepada kita supaya kita selamatkan kita dan mereka daripada api neraka, sebagaimana ayat yang 28 itu, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kamu ketahuilah bahawa anak kamu, harta kamu, amwalukum, harta kamu, wa auladukum, anak-anak kamu itu fitnah. Jadi surah Al-Anfal lagi ayat 28, ay sababun li fitnatikum wa ikhtibarikum. Anak kita menjadi sebab ujian kepada kita, menjadi sebab fitnah kepada kita. Keadaan mereka seperti sama dengan nikmat-nikmat yang lain, nikmat harta, nikmat apa yang kita dapat, semuanya. Maka di antara syukur nikmat, kita tanda, apakah tanda syukur nikmat itu? Iaitulah beli baju baru, buat majlis hari jadi. Itukah syukur? Jawab dianya, bapa mesti berusaha, an ta'mala jahidan, berusaha sungguh-sungguh, ala islahihim wa riayatihim, menjaga mereka, mendidik mereka, wa husni tarbiyatihim, dan beri tarbiyah dengan sempurna. Sebab apa? Kerana itulah Allah Ta'ala sebut wa annallah indahu ajrun azim. Allah Ta'ala menyediakan pahala yang besar kepada bapa yang bertanggungjawab menjaga amanah anak-anak. Bukan senang nak didik anak. Payah ke susah? Payah juga. Nak bangun sembahyang subuh pun kadang-kadang berperang dengan mak dia dah. Silap-silap sekali dengan ayah berperang dengan mak. Dah ayah pun tak bangun juga. Nak kata macam mana dah? Jadi miqdarul amanah, setakat mana amanah yang kita tanggung, yang kita bawa,
Yang kita susah mendidik anak-anak, wa annallaha indahu ajrun azim. Cubalah nanti balik bawa ayat ini Al-Anfal 27-28. Para tuan-tuan semua boleh tadabbur balik dengan mak dia, dengan isteri kita. Baca balik ayat ni. Allah beri satu amanah, peringatan bahawa anak-anak itu amanah, boleh menjadi fitnah, tetapi kalau dibawa dengan cara yang betul, kalau ditangani, dididik dengan sebenar, wa annallaha indahu ajrun azim, Allah Ta'ala telah menyediakan pada kamu pahala yang besar. Ini dalam akhirat. Wa amma fid dunya, adapun kelebihan kita didik anak dalam dunia, apa kita dapat? Kita syukur, bisyukrika wal ihsan ilaika wa birrika, mereka akan terima kasih, mereka akan jaga kita, mereka akan mendoakan kepada mak ayah pada waktu kita sedang berada dalam demikian. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada hak-hak anak. Dan mengapa manusia dijadikan itu? Iaitulah kita sudah tahu, kita dijadikan untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun tugas dan tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak, sebagaimana kita sebut tadi amanah, Allah Ta'ala perintah kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah tak ajar dalam ayat ini supaya jaga keselamatan jalan raya. Allah tak ajar kepada kita jaga keselamatan makan dengan minum. Sebab apa? Yang ini, jalan raya ni kalau tak kena didik, anak kita bukan nak minta, wal'iyazubillah, kalau berlaku aksiden, matilah dia. Ataupun sakit, pergi hospital. Makan keracunan, pergi hospital kita, cerik-berik lah apa benda. Tapi kalau tak kena yang paling besar sekali, salah didikan, dia akan pergi ke neraka. Itu yang paling berat. Kerana itu tambih di sini, qu anfusakum, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita ni sanggup nak jaga anak daripada kena api. Kadang-kadang suruh juga anak main api dekat musim-musim hari raya tak. Nak macam mana godaan terlalu kuat. Orang lain ada bedil, dia panggil apa, bedil bawang ke apa benda. Budak-budak duk main peh-peh tu. Tengah orang tu tarawih itulah tempat yang paling mustajab sekali main bedil api. Orang kata macam, ayah dia pun khusyuk je main atas masjid, tak pergi cari anak duduk bising kat tangga masjid tu. La ilaha illallah. Bulan Ramadan je ada. Lepas tu amalan merdeka semalam, lepas tu lepas ni senyap dah tak ada dah bedil. Kenapalah syaitan ni didik budak-budak ni masuk dalam kepala dia, tak ada dah, tapi dia didik awal lagi bedil main dekat tarawih. Dekat rumah dia tak main pula, berambak dengan jiran nanti tak. Pak Imam pun letih dah nak tangani isu masalah ni. Saya pun letih juga sebab orang duk mengadu, bawa anak pergi masjid orang marah. Bawa pergi masjid pula dia tak jaga anak pula. Dua-dua tu bermasalah sebenarnya. Jadi kita nak duduk sini, tanggungjawab anak jaga daripada api neraka, itu yang paling besar. Inilah di antara tujuan yang kita nak pun, supaya kita jaga anak kita daripada perkara yang demikian. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah merupakan pengembala, penjaga. Setiap penjaga bertanggungjawab di atas orang di bawah tanggungjawab dia. Jadi apa peranan kita, bagaimana tugas kita? Jadi setiap orang itu jagalah anak dia. Masing-masing ada peranan. Kemudian anak-anak dan isteri adalah amanah Allah kepada setiap kehidupan ini. Kita telah bincangkan di sini tentang perkara yang tinggi. Di antaranya amanah yang kita didik tadi. Anak-anak perlu dididik selaras dan selari dengan ajaran Islam sebagaimana qudwah, contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa saya duduk bincang dengan kawan-kawan. Orang kata Rasulullah ni ikon. Ikon ke apa benda? Boleh ke panggil ikon? Boleh. Tak boleh. Kita kata qudwah. Qudwah ini mana satu lafaz syar'i ataupun uswatun hasanah. Cantik. Tak payah duduk ikon. Ikon ni orang panggil ke penyanyi ke apa-apa. Duduk lompat atas pentas tu tanggung dengan dia. Di antara lain keimanan yang tinggi serta amalan ibadat, ilmu akhirat dunia yang mencukupi, mampu menjadi pendidik dan ketua keluarga, bertanggungjawab. Ini di antara tanggungjawab khulasah kepada kita sebut tadi. Kemudian di antara tanggungjawab yang yang pertama yang kita nak cari di sini, iaitulah kaum lelaki-lelaki mesti menjaga, membimbing orang-orang perempuan.
Hari ni banyak kawan-kawan kita bercakap, Ustaz, saya bukan takut ke isteri saya, tapi dia tak takut dengan saya. Ini pun masalah kita. Suami Masya Allah tabarakallah, dengan kopiah lagi, dengan serban lagi, dengan jubah lagi kadang-kadang. Tapi kalau jumpa kat pasar malam, saya lari nak tengok kawan-kawan kalau bawa keluar keluarga. Sebab bini tu tak lulus syariah dia punya. Puspakum syariah punya pakaian tak lepas dia punya. Dengan baju belah sana sini, kadang-kadang lengan. Jadi tak cukup syarat. Jadi kita nak biarlah, kata Nabi, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal. Fitnah yang paling besar kata laki-laki, sama ada laki-laki tu orang ajnabi ataupun suami sendiri tu laki-laki yang tak mampu mengawal isteri. Ini adalah merupakan satu perkara yang cukup bahaya. Jadi pening nak jawab dalam masalah ini. Tengok macam-macam pakaian kita, sambil-sambil kita duk tengok suka pun boleh jadi setengah-setengah kita terpaksa juga kena bawa lagu ni kan. Jadi contoh Nabi kita dengan isteri dia sallallahu alaihi wasallam, pernah satu malam, pernah dengar tak cerita Ummu Zara? Raja dengar dah? Ummu Zara ni cerita dalam Bukhari, ni cerita hadis. Aisyah satu malam dia cerita ke Nabi, ada 11 wanita zaman jahiliyah berjanji nak cerita kepada suami, kepada kawan-kawan masing-masing hal suami dia. Jadi masing-masing cerita. Lama Nabi dengar panjang hadis ni. Kalau saya baca hari ni pun tak ada kerja, orang perempuan tak ada sini. Nabi dengar. Akhir sekali Nabi buat ta'liq ke belakang, sebab Ummu Zara ni baik suami dia, akhir sekali suami dia cerai dia. Nabi kata, aku ni macam Abu Zara dengan Ummu Zara, baik, tapi aku tidak cerai isteri. Itu je keputusan Nabi. Ia nak kesimpulannya, Nabi SAW buka telinga dia boleh dengar celoteh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita dengan isteri agak-agak lagu mana? Tak sempat nak buka mulut lagi dah. Abang, kain lansir ni lampu. Sibuk kain lansir. Tak dengar lagi dia nak kata apa. Buka agak sekali-sekala. Dah. Kita duduk SMS dengan kawan kita setengah jam, 2 jam, tak ada masalah. Tapi sekali-sekala isteri nak buka mulut, nak bincang masalah rumah tangga, marah lalu. Lebih-lebih lagi kalau bincang hal dapur. Allahu Akbar, awak ni menyusah saya. Menyusah saya, tapi tak nak makan, saya juga nak makan dah. Itu yang jadi masalah kita. Baik, masa kita ini masalah juga penjagaan aurat mengikut piau syariah Islamiah ni sangat besar yang kita kena ambil tanggungjawab. Baik, kita nak pergi kepada tanggungjawab kita kepada hubungan keluarga ni, iaitulah memilih isteri yang salihah. Disebut dalam dia payah kau ni kena ikut lorong dia. Suami, keluarga bahagia, keluarga yang baik, iaitulah hubungan keluarga dia ada 3 komponen. Satu dia panggil suami yang paling besar sekali, kemudian ibu bapa, kemudian anak-anak. Jadi di antara hak anak-anak dalam keluarga, yang pertama sekali hak anak itu iaitulah kita kena pilih isteri yang salihah. Nak pilih isteri yang salihah, ini satu peranan yang cukup. Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menyebut dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan takhayyaru linutfikum. Pilihlah kamu di mana tempat kamu nak letak mani kamu. Nak letak di mana kita punya mani itu, maka itu dipanggil tanggungjawab yang begitu besar. Sebab fankihul akfa'a wa ankihu ilaihim. Nabi kata kahwinlah dengan orang yang sesuai dan kahwinkanlah kepada mereka. Ini hak yang pertama, hak suami, bapa, yang pertama sekali kena pilih isteri yang salihah. Ini hak anak. Hak anak sebelum lahir lagi. Cerita seorang sahabat kepada Sayyidina Ali, nama dia Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad ni seorang pakar dalam bidang bahasa Arab, kawan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia kata apa kepada anak-anak dia? Ya bani, ataupun ya bunai, wahai anakku,
Aku telah buat baik kepada kamu sigharan wa kibaran. Aku telah buat baik kepada kamu ketika kamu kecil, ketika kamu telah dewasa, wa qabla an tuladu, sebelum kamu dilahirkan. Tengok. Anak dia tak terkejut. Waktu kami kecil, kita faham. Waktu kami besar, kami faham. Tapi sebelum kami lahir, macam mana bapa telah buat baik pada saya? Qalu wa kaifa zalik? Bagaimana keadaan sedemikian? Bagaimana? Kata Abu Azuri, iltamastu lakum minan nisa. Aku telah pilih untuk kamu, wahai anak-anak, di kalangan perempuan-perempuan yang baik, yang kamu tak boleh cerca, tak boleh kritik tentang akhlak mak kamu. Subhanallah. Dan kata orang lain pula, seorang ahli hukama, orang bijak dalam Islam, dia kata apa? Ijtanibul hamqa. Jauhkan kamu daripada berkahwin dengan orang bodoh. Kerana anak-anak dia akan sia-sia, dan berkawan dengan orang bodoh ni pun bala juga jadi kita. Kita nak minta tolong dia jaga rumah kita, tapi nak keluar rumah kena kunci rumah sebab tak cerdik orang tua ni. Bolehlah buat anak tu setakat tu je. Kerana perkahwinan itu yuradu al-ushrah. Nak daripada perkahwinan itu kita nak apa dia? Nak berkomunikasi dengan dia, nak duduk dengan dia, nak mendidik, dan kahwin dengan orang bodoh ni tak ada faedah belakangnya selain daripada dapat anak saja. Jadi Nabi kita pesan dalam hadis tadi, Nabi kata pilihlah untuk di mana tempat kamu nak letak mani kamu. Satu cerita, hadis banyak lagi lah yang nyebut cerita-cerita ni. Nabi sebut kahwinlah dengan perempuan yang baik. Berkahwin itu setengah daripada iman. Falyattaqillaha fi nisbil baqi. Kahwin itu setengah daripada iman. Sebab apa? Nak jaga jiwa kita, kemudian takut pada Allah Taala setengah lagi, iaitulah bagaimana nak didik isteri kamu. Jadi kita ni dia kira sunnah kahwin je, sunnah didik tak kira tak. Lebih-lebih lagi zaman orang panggil fenomena ustaz-ustaz ada sedikit pertambahan sehari dua ni kan. Jadi nampak semangat belakang ni, aku nak ikut sunnah ni. Sunnah nikah ya. Sunnah jaga bini, pandai ke tak? Itu soalan kita nya. Ada setengah orang tu dia jumpa saya, bawa isteri jangok bahasa Kelantan. Lawa lah. Saya kata siapa ni? Oh ustaz, alhamdulillah saya ikut sunnah. Atau sunnah apa? Dia kata sunnah saya kahwin seorang lagi. Kata mu sunnah ni, bini tak untuk aurat tu sunnah. Ini jadi masalah. Kita ambil satu sudut, banyak lagi sudut lain yang kita tertinggal. Ada seorang badui, dia ni mari mengadu pada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, Sayyidina Umar, anak saya derhaka kepada saya. Sedap juga pak ni. Anak saya ni derhaka kepada saya. Umar kata, tak adil macam ni. Awak dakwa dia, awak tak bawa dia pergi. Pergi panggil anak mari sini. Marilah anak dia. Bila anak dia mari, Umar tanya dia, kenapa kamu derhaka kepada pakmu? Budak ni pencerdik. Dia kata, ya Amil Mukminin, sebelum saya jawab soalan, saya nak tanya soalan. Bukankah seorang anak itu mempunyai hak ke atas bapa dia? Umar kata, na'am, bala, ya. Apa dia hak bapa kepada saya? Ni sedap. Kalau kena anak kita mari dakwah macam ni, apa agak boleh jawab tak kita ni? Umar kata yang pertama sekali, an yantaqi ummahu. Yang pertama sekali dia kena pilih isteri mak kepada budak tu, biarlah orang baik. Jangan duduk main tangkap muak je. Jumpa tengah jalan pakai ambil belaka dah. Jumpa tepi tasik terus jaya jadi dah. Kena cek dulu. Yang kedua, perelokkan nama dia. Bila beranak, dapat anak, baikkan nama. Yang ketiga, dia kena ajar Quran, ajar agama kepada anak ni. Jawab dia anak ni, ya Amir Mukminin, wahai khalifah, bapa saya ni tiga-tiga isu ni dia tak buat belaka. Ummi, mak saya ni zinjiyah. Tak tahu dia ambil kat mana, hamba siapa dia jumpa, dia kahwin. Itu mak saya. Yang kedua, dia namakan saya ni ju'lan. Ju'lan ni kalau kita kat wang pertaruhan. Itu mana ju'lan. Mana siapa dia dapat, ambil ya. Gitu maksudnya. Yang ketiga, walau dia tak pernah hajar kepada saya walaupun satu huruf daripada Quran. Tak pernah hajar. Bila dengar anak ni dakwa balik, Sayyidina Umar berpaling pada budak bapak ni. Faqala, hei pakcik, mu mari nak mengadu kepada aku, anakmu derhaka kepadamu.
wa qad aqaqtahu qabla an ya'uq. Sedangkan mu telah derhaka kepada anak kamu sebelum dia derhaka kepada kamu. Ini jadi masalah. Cuma para ulama bincang di sini, kalau dah terlepas dah nak lagu mana? Takkanlah nak cerai pergi cari hak lain pula, susah juga kita tak. Jadi alhamdulillah kalau dah terlepas dah, dapat bini sebagaimana yang ada hari ini, maka banyakkanlah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan banyakkanlah kita didik baliklah. Mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kesabaran yang tinggi tadi. Banyak masalah. Kadang-kadang tak tahulah betul tak betul. Ada orang SMS dengan saya, dia kata saya ni duduk dengan suami saya ni seolah-olah saya duduk dengan Malik Zabaniyah. Tak ada senyum, kerja dia kritik je saya. Yang saya boleh baik dengan dia nya waktu nak tidur tu, hal lain tak ada semua. Orang kata nasib baik lah, saya kata ada juga tempat yang dia baik dengan awak. Jadi boleh juga lah. Kalau tak ada suami langsung tak ada tempat. Nah, itulah kita nak kata macam mana, nak motivasi apa lagi? Dia kata ustaz boleh motivasi, kata tak boleh motivasi dah. Selain daripada kita berdoa kepada Allah SWT dan bersabar menanggung kesusahan, ataupun biar tak ada langsung. Biar senang. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut di sini, itu hak yang pertama, yang tanggungjawab kita yang pertama yang kita kena ambil, iaitulah isteri yang salihah. Banyak hadis-hadis yang menyebut sedemikian. Kemudian kita nak pergi kepada hak yang kedua yang mungkin kita banyak juga terlepas pandang ataupun memang salah pandang, iaitulah bila dapat anak. Yang pertama sekali, bila dapat anak, apa cara kita nak menyambut anak? Semua benda kita boleh buat. Pergi kedai anakku tu kak, tiap-tiap hari berhenti. Kail lapis tak cukup lagi, bedak tak cukup, segala benda perkakah yang nak sambut anak ni semua sudah ready belaka. Satu yang belum ready lagi, iaitulah nama anak. Saya tak tahu boleh terima tak boleh terima. Dalilnya, lepas dia boleh anak, dia mesej dengan saya, Ustaz, alhamdulillah saya dah dapat anak. Ustaz boleh bagi nama? Saya kata, berapa bulan bini kau mengandung? Oh cukup 9 bulan lebih. Dalam masa 9 bulan kau tak boleh cari nama anak? Baru nak tanya ustaz, ustaz pun pening. Nama saya senang ya. Apa nama? Laki perempuan? Laki, Muhammad. Yang perempuan? Aisyah. Selesai masalah. Oh dia tu tak ada yang lain pula. Kata, tak ada lebih standard daripada tu, tak ada. Nak ambil, tak nak ambil cari ustaz lain pula. Kata apa? Nama anak 9 bulan bini kita kahwin, siaplah 3 nama contohnya. Cadang untuk laki-laki 2, perempuan 2. Mana kalau kembar kita ready 2-2. Nak kata apa? Saya siap nama anak saya contohnya. Anak yang pertama nama Anas. Yang kedua adalah nama untuk anak perempuan. Beranak 1 laki, 2 laki, 3 laki, 4 laki. Akhir sekali adik saya kahwin, dia ambil nama anak yang saya cadang untuk perempuan tu. Terlepas kita. Boleh kan adik akhir. Tapi nama dah ready. Ini hak nama. Dan hak nama ini satu benda, satu perkara yang sangat besar. Kerana ulama di sini, saya baca dalam kitab Tasmiyatul Maulud. Kalau tuan-tuan boleh baca kitab ini, Ibn Qayyim bincang tentang nama-nama anak ni kadang-kadang memberi kesan kepada budak tu sendiri. Dia beri kesan kepada budak tu. Contoh kalau kita ambil nama penyanyi, nama pemain bola yang hebat-hebat. Bila budak ni besar, dia duk asyik duk memikir, aku ni penyanyi hebat. Takkan tak nak menyanyi juga? Tengok. Sepatutnya bila mari, contohnya hari ni beranak hari merdeka, janganlah bernama anak Muhammad Merdeka. Macam dulu, tak tahulah cerita ni, orang cerita dengan saya, mula-mula Proton Saga keluar, tahun berapa? Semangat sangat pak dia ni boleh naik Proton Saga, bawa bini dia pergi hospital, tak sampai hospital, beranak atas kereta. Dia tulis nama dia, Muhammad Proton Saga. Bersama dengan budak tu, kalau ada lagi ni kita suruh tukar lah, buang Proton Saga, Muhammad saja cukup lah. Tak? Tapi itu berlaku. Kata ulama, dia kata, isim, nama dengan anak yang beri nama itu alaqatun ajibatun, ada satu kaitan yang begitu kuat. Orang beri nama ganas ni, budak tu nampak akan ada sifat-sifat yang tersebut. Ini disebut oleh para ulama. Yang pentingnya kita nak, sebagaimana kata Nabi SAW, bila mari pokok aslam, Nabi kata aslam salamahullah. Aslam mana orang yang menyerah, Allah Ta'ala serah dia. Wa ghifar, orang yang mengampun, ghafarahullah. Bila mari nama Usayyah, mana derhaka, Nabi kata asatlah. Kumpulan ni kumpulan yang menderhaka kepada Allah Ta'ala, dan memang jadi penderhaka sungguh waktu. Ini kesan nama kepada anak-anak kita. Dan Nabi kita SAW telah menukar banyak nama-nama sahabat yang tak baik. Contohnya Al-As. Al-As makna penderhaka. Kenapa nak tukar? Nama Bir, orang yang baik. Jadi nama-nama Utlah, contoh nama orang ni. Ini Utlah ni pun nama tak baik. Utlah nama ganas,
keras. Nabi kata tak payahlah, orang telah pergi tukar pada nama yang lebih baik. Jadi banyak nama-nama yang tak cantik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tukar. Cuma bilakah kita nak beri nama kepada anak kita? Ini tarikh nak beri nama ni penting. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dia kata, di antara hak bapa kepada anak dia an yuhsina ismahu, beri nama yang baik kepada anak. Wa an yuzawwijahu idza balagh, bila anak ni dah balik, dah minta nak kahwin, jangan duk tangguh-tangguh lagi. Kita ni tak banyak alasannya. Tak payah kahwin lah, kawan-kawan dulu. Boleh lah. Akhirnya dapat cucu dululah. Kan? Banyak kes ni. Kes realiti yang berlaku. Kawan-kawan kita yang bekerja di hospital beritahu, di antara sebab punca berlaku isu ni kerana mak ayah yang buat payah. Dan dia kena buat adab yang baik. Jadi anak ini perlu kita beri nama dia bila dia itulah pada hari mereka dilahirkan, dan khasnya dinamakan dia pada hari yang ketujuh, sebagaimana dalam hadis yang kedua. Hak anak itu itulah akikah. Akikah ni masalah sikit. Kau tak masalah? Saya kata kita ada masalah tentang akikah. Sebab iklan akikah banyak sangat. Akikah di sana sini. Saya tak nak sebut negeri. Nanti kawan-kawan kita yang penganjur ni kecil hati pula. Akikah ni para jemaah, tengok dalam hadis Nabi SAW, hadis Abu Daud. Dia kata apa? Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikah dia. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelih akikah pada hari yang ketujuh. Tanda situ. Hari yang keberapa? Hari yang ketujuh, bukan hari raya Cina, bukan hari merdeka, bukan hari lepas Bali, bukan hari Christmas. Kenapa saya sebut benda ni? Sebab kalau hari cuti gini, ramai orang panggil, Ustaz, pergi akikah. Kata beranak bila? Beranak tahun lepas lagi. Kenapa menangguhkan hak anak? Kalau nak kata kerana hari bekerja, siapa dia suruh buat kenduri besar-besaran? Anak kita lahir. Ada dalam sunnah, bila lahir anak, buat kenduri besar-besaran, tulis kad, panggil orang, sewa Dewan Putrajaya untuk buat kenduri akikah anak. Ada? Lah. Majlis kahwin, na'am. Tapi akikah Nabi kata tuzbahu anhu yawma sabi'ihi, disembelih pada hari yang ketujuh. Cuma di sini Imam Tirmizi kata wal amalu hadza inda ahli ilmi. Jadi amalan mengikut para ahli ilmu mengatakan disembelih akikah ni pada hari yang ketujuh. Kalau tak dapat, tak kesempatan, anak sakit contohnya, ada masalah, fa yaumur rabi' asyar, pada hari yang ke-14. Kalau tak sempat lagi, ada masalah, pada hari 21. Lepas pada itu dia tak sebut dah. Jadi ini yang kita nak. Kalau nak kata tak cukup duit, sama juga dengan isu nama anak tadi. Tak cukup duit tu berapa lama dah bini kahwin, itu berandung. Mula-mula keluar dia punya, kita pergi hospital positif ya. Dua line ke kalau positif? Awak tak ingat dah. Kan? Dapat yang tu terus buka tabung akikah. Selalu letak untuk dua kambing, sebab anak laki-laki 2 ekor kambing. Kan? Anak perempuan seekor kambing. Siap. Takkanlah 9 bulan tak boleh. Oi, mahal Ustaz kambing. Tak apalah mahal pun. Kita cut lah sikit dia punya. Nak pergi berjalan mana-mana, isteri nak pergi jalan, tak boleh dah. Bajet 200 ni untuk anak. Sebut je untuk anak, untuk anak, untuk anak. Sayang anak, ini hak dia. Kita nak tunaikan hak dia pada hari yang ke-7. Kan kerajaan bagi cuti kan sekarang ni, seminggu. Suami pun cuti juga kalau isteri bersalin tak. Kau cuti gimana? Masalah ni tidak ni. Saya ni nanti isteri cuti, dia boleh berjalan lah sebab dia swasta dah. Bini dia hantar kampung dah. Bulan 9 tu hantar ekspor dah balik dah kampung. Hari-hari telefon, mak bila nak beranak tu? Sebab nak ambil cuti, nak pergi ke luar negara. Bukan nak klik tengok mak bini anak pun. Saya waktu belajar dulu, alhamdulillah, sambil-sambil duduk belajar tu, sempatlah 4 orang anak di Madinah. Sambil duduk ngaji, 4 orang anak. Oh, beranak di luar negara ni, Masya Allah, Sabarakallah. Kita terasa sungguh dapat anak sebab tak ada orang tua situ. Kitalah tok bidannya, kitalah yang jaga bibiknya, semua kena buat belaka. Alhamdulillah. Tak ada masalah, boleh buatlah. Jadi tuan-tuan jangan duk swasta ke isteri nak bersalin ni, tunggu kat sini. Jangan hantar doktor raya, tak payah hantar balik kampung. Dia tak payah nak kerja. Kerajaan bagi cuti dah, nak gimana pula kita? Jadi naknya saya nak tekan di sini hari yang ke-7. Cuma kata Imam Ahmad rahimahullah, aqiqatun sunnah.
Akikah ni satu sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita telah akikah daripada Hasan dan Husain, dan para sahabat juga telah melakukannya. Cuma hadis tadi saya nak fahamkan sikit saudara. Apa makna murtahanun bi aqiqatihi? Seorang anak itu tertahan dengan akikah dia. Apa makna? Maknanya syafa'atuhu liwalidihi. Anak ini akan beri syafaat kepada bapa dia kalau dia mati dalam keadaan dia kecil. Maknanya dia akan tak beri syafaat kepada bapa dia selagi ayah dia tak beri akikah untuk dia. Ini kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam syarah Bukhari. Dia kata Al-Khattabi kata ikhtalafan nas fi hadza, manusia berbeza pandangan tentang isu ni. Yang terbaiknya wa ajwadu ma qila fihi, yang terbaiknya iaitulah apa yang disebut oleh Imam Ahmad bahawa tergadai itu dengan mana syafaat. Manakala anak kita mati kecil, dia tidak akan beri syafaat kepada ayah dia untuk tarik masuk dalam syurga sekiranya bapa itu tidak mengakikahkan dia. Jadi dalam hadis lain kata anil ghulami syatan mukafiatan. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama, manakala sama besar, sama bertanduk. Wa anil jariyati syah, anak perempuan seekor kambing. Cuma timbul isu lagi. Kalau orang ni tak mampu, tak ada duit, boleh tak boleh dia berhutang kerana nak beli kambing? Orang tanya Imam Ahmad rahimahullah, ditanya tentang masalah ni. Imam Ahmad kata wa inni la arju anistaqrab, aku mengharapkan dia berhutang dan Allah Taala akan beri kepada dia dengan niat yang baik untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala akan beri kelepasan pada dia, boleh bayar akikah. Tak ada masalah. Bagi tahu pada kawan-kawan majlis akikah ni tapi kambing yang berhutang, jangan buat tabung pula. Senyap-senyap gitulah. Jadi orang nak letak bahawa bantar anak RM10 biasanya, ni kambing hutang ni bagi 50. Macam sekurang-kurangnya naik kat taraf sikit dah. Ni kambing berhutang ni bagi 50. Tak payahlah bagi tahu kan. Kita buat kecil-kecil. Tak mampu 2 ekor, buat seekor. Jadi kesimpulan di sini kata ulama, sekiranya dia ni memang tak mampu terus, manakala berhutang dianggap dia tak mampu bayar hutang, jangan berhutanglah. Jangan berhutang. Allah Taala pun haji pun tak payah, tak wajib pergi, apalagi nak berhutang kerana nak ambil yang sani. Ini di antara akikah. Jadi hari yang ke-7, 3 perkara kita kena letak akikahkan dia. Beri nama yang baik. Ada juga yang menyebut tentang yuhlaq ra'sahu, cukur kepala dia. Jangan main cukur jambu, tak ada jambu. Ni dak ni ustaz pergi cukur jambu. Kata anak awak berjambu rupanya. Kita nak cukur betul. Cukur penuh macam kita pergi haji tu. Cukur kosong yang apa dia punya kan ada saiz kan? 4 5 6 4 2 3 ya, kosong pakai pisau. Jadi alhamdulillah, apa yang sayangnya rambut anak naik balik kerana anak tu keluar dengan benda-benda yang ada di situ, dia panggil imatatul azan, nak buang penyakit daripada budak tu dengan cara kita cukur kepala dia. Jadi 3 perkara ni kena buat. Baik, kita akan berpindah pula kepada yang hak anak yang keempat, an-nafaqatu 'alal aulad, beri nafkah kepada anak-anak. Apa makna nafkah? Iaitulah beri belanja kepada dia, kepada anak-anak kita. Allah Taala sebut dalam Al-Quran banyak, wal walidat yurdi'na auladahun haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah walahunna fa in arda'na lakum fa'autuhunna ujurahum. Ini di antara dalil-dalil yang menyebut tentang kewajipan bapa itu memberi nafkah kepada anak-anak, sama ada kita beri makanan ataupun kita beri pakaian. Pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan nama Abu Sufyan. Hindun, isteri Abu Sufyan, datang mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini tak beri nafkah yang secukupnya kepada saya untuk nafkah anak-anak. Maka Nabi kata apa? Khuzi mim malihi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nabi kata, ambillah daripada harta Abu Sufyan itu apa yang mencukupkan awak dengan cara yang ma'ruf, yang mana jangan boros. Ambil sekadar yang cukup. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya nafkah. Cuma dibahaskan oleh para ulama, syarat-syarat bapa tu wajib nafkah kepada anak ada 2 syarat. Yang pertama, al-waladu faqiran. Anak kita tu memang fakir, tak ada benda. Manakala budak kecil memang fakir lah dia.
takkan dia nak kerja buat rumah batu, takkan dia nak pergi angkat benda-benda. Jadi anak yang kecil menjadi kewajipan kepada kita. Syarat yang kedua, al-walidu qadiran 'ala nafaqah. Syarat yang kedua, bapa sendiri mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah. Jadi kalau ayah tu miskin sangat, terlalu sesak, maka gugur bagi bapa itu hak nafkah. Tapi kalau dia kata aku miskin, tak mampu nak menafkah pada anak, tapi beli rokok boleh, tak boleh ni. Ni tak masuk dalam miskin hari ni. Macam mana boleh beli rokok yang tak kenyang tu? Dia sendiri pelapar dengan isap rokok. Kau tak lapar? Nanti marah pula peserta ni, dia kata ustaz jangan sebut benda sensitif tu. Rokok ni mana-mana pun sensitif. Saya ni selalu je kena marah dalam bab rokok. Kata Nabi SAW, ini galakan supaya kita beri nafkah. Nabi kata, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Satu duit yang kita nafkah fi sabilillah. Dinarun anfaqtahu fi raqabah. Duit yang kita nafkah untuk merdekakan hamba. Wa dinarun tasaddaqta bi ala miskin. Dinar yang kita beri kepada orang miskin, dan dinar anfaqtahu ala ahlika, dinar yang kamu beri nafkah kepada keluarga kamu, a'zamuha ajra allazi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi, yang paling besar pahalanya iaitulah duit yang kita beri nafkah kepada keluarga kita. Sebab orang lain itu sunat. Nafkah kepada keluarga wajib. Nafkah kepada keluarga wajib. Nafkah kepada orang lain itu adalah merupakan satu perkara yang sunat. Jadi kenapa kita dahulukan yang sunat, tak dahulukan yang wajib? Nah, cuma jadi masalah kita hari ni, kalau anak-anak minta duit, payah kita nak bagi. Kalau isteri nak makan apa-apa, payah kita duk mikir. Tapi kalau lah kawan-kawan ajak, tak main dah. Kedai kopi tepi jalan, kopi tiam lalu. Ini masalah, pasal mudah nak update situ dah. Kau macam mana? Beza banyak. Kopi tiam, satu cawan teh RM5. Kedai kopi RM1.50 pun banyak dah tu. Gelas besar pula tu. Ini. Tapi standard. Jadi kita duk fikir hari ni, Nabi kata apa? Innaka lan tunfiqa nafaqatan. Kamu tidak beri nafkah, satu nafkah, tabtaghi biha wajhullah, yang kamu mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kamu diberi pahala ke atasnya. Hatta ma taj'alhu fi imra'atik, Nabi kata sehinggalah suapan yang kamu beri makan kepada isteri kamu, kita dapat pahala. Jadi alhamdulillah, kalau kita makan sedap kat luar, ingat, telefon selalu, SMS kat rumah. Adinda sudah makan? Belum. Nak makan apa? Saya sudah makan kambing sekarang ni. Dia tak nak kambing. Dah ayam. Tak nak ayam, ikan bakar, buat balik. Ni tidak ni, kita dengan isteri ni bermasalah. Tanya dia makan kat luar tu, Masya Allah, tabarakallah. Tambah sana, tambah sini, balik-balik, isteri sayang ke suami. Tengok suami balik, buat makanan. Mak kau makan langkah seorang, aku dah makan tadi. Tak pernah tanya, tak pernah bincang. Ini di antara perkara kebimbangan yang kita buat. Kata di Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di antara hak anak itu sendiri, bapa tu jangan masukkan ke dalam mulut mereka kecuali makanan nafkah yang halal. Hari ini para jemaah sekalian, kalau kita tengok kenapa terjadi sedemikian, kenapa terjadi anak-anak macam ni, maka kerana nafkah yang kita buat ini kadang-kadang ada terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik, sama ada duit yang haram, na'udzubillah, ataupun duit yang syubhah. Duit yang syubhah ini pun satu tanggungjawab yang besar. Yang kelima, tarbiyatul aulad, iaitulah kita nak didik anak-anak kita, dengan didikan yang baik, iaitulah didik dengan cara yang sempurna. Nabi SAW ajar kepada kita perbezaan di antara nak didik anak ni, iaitulah Nabi kata muru auladakum bis salati li sab'in wa hum abna'u sab'a sinin. Pertama sekali, kalau kita nak bagi anak ni, ada beberapa kategori. Yang pertama, anak-anak 1 hingga 6 tahun. 1 hingga 6 tahun, ahli pendidikan mengatakan ini peringkat kasih sayang. Apa dia buat pun tak boleh nak marah. Budak 6 tahun kalau kita jetit telinga, dia sakit saja. Dia tak tahu apa. Dia nak kencing kat situ, dia buang air situ. Dia nak makan, dia nak campak-campak, jadi tak boleh nak marah dia. Apa yang anak buat semua baik berlaku, kan? Tapi bila sampai 7 tahun, ini peringkat pendidikan. Peringkat permulaan tarbiyah, umur 7 tahun. Sebab Nabi kata, muru auladakum. Perintah suruh anak kamu melakukan salat setelah mereka berumur 7 tahun. 7 tahun kena. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Kita kena pukul anak, jangan pukul kuat-kuat lah.
ini bukan undang-undang hudud. Nah, kita pukul nak suruh dia takut je. Kadang-kadang tak payah pukul pun, ambil rotan sangkut sini. Tengok nak salat ke tidak. Kalau tidak, rotan akan terbang. Dengan tunjuk pun takut dah dia. Tapi kalau dipukul hari-hari, dia tak takut lagi. Kita tengok. Kalau kena pukul hari-hari, dia biasa dah. Macam tu je pukul, tak tahu apa. Dia tak rasa takut. Wa farraqu bainahum fil madaji', umur 10 tahun kita kena pisahkan dia di antara tempat tidur. Jadi ayat yang telah kita baca di awal tadi, qu anfusakum tadi, sangat jelas bahawa pendidikan anak-anak iaitu satu pendidikan yang cukup besar. Tuan-tuan sendirilah boleh pilih. Oh, dia kata mesti ke saya hantar anak saya sekolah agama? Kita tak kata itu belajar. Pendidikan dengan pelajaran berbeza. Yang duduk sekolah agama, tapi kalau guru-guru dia ni ganas, asyik duk sumpah, duk maki kepada budak, tidak memberi kesan apa-apa. Sebab itulah saya tengok secara realiti. Saya ni mengajar di sekolah agama, mengaji pun sekolah agama, tapi kadang-kadang kita tengok anak orang yang sekolah yang tidak agama, tidak aliran agama belaka, lebih baik dari sudut adab dan akhlak. Sebab apa? Sebab pendidikan berbeza. Mak dia tak pernah tengking anak dia, tak pernah marah anak dia, tapi bincang cara baik-baik. Jangan buat macam ni anak, tak betul. Nabi tak suka, Nabi larang macam ni. Baik. Tapi kalau main hari-hari kena marah je, akhir sekali budak ni yutanish, dia akan memberontak, dia akan tidak berlaku adil, tidak akan berlaku mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Isu yang hak anak yang ke-6, al-adlu bainal aulad, iaitulah berlaku adil di antara anak-anak. Para jemaah sekalian, kita kena beza di antara nafkah dengan pemberian di dalam masalah keadilan. Kalau nak beri, kita kena beri adil. Contohnya kita nak beri kepada anak kita ada 5 orang. Anak ni 5 orang, kita nak beri kepada dia, beri ikut sama rata. Ada para ulama mengatakan, kalau nak beri pemberian, anugerah, kita kena beri ikut faraid. Mana laki-laki 2, perempuan 1. Itu hak anak. Adapun nafkah lah. Nafkah kita kena ikut keperluan. Anak yang duduk di tingkatan 1 tak sama anak yang pergi ke pasti. Anak pergi pasti RM1 banyak dah dia, nak beli coklat je. Kebetulan pak cik mari jual motor depan sekolah kan. Tapi anak yang darjah 1 mungkin dia tak balik sampai petang. Kena ada lagi fardu ain lagi, apa lagi yang naik tingkatan lain, yang duduk universiti lain. Itu nafkah tidak ada kesalahan. Kita membeza-bezakan sebab nafkah ikut keperluan. Tapi pemberian al-hibah, al-atiyah, la. Contoh di sini iaitulah seorang sahabat bernama An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia kata bapa dia beri sedekah kepada dia satu benda. Bila ayah dia beri pada Nu'man, sebab dia sayang pada Nu'man, mak dia tanya. Mak dia nama Amrah bin Rawahah binti Rawahah, dia kata aku tak suka cara ni, kecuali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan, menerima pemberian tersebut. Maka dia pergi jumpa Nabi. Bila jumpa Nabi, Nabi tanya apa? Af'al tahadza biwalidika kullihim? Semua anakmu dapat bahagian? Dapat tanah belaka, dapat rumah belaka? Dia kata, "La, aku beri pada Nu'man seorang." Kan Nabi kata apa? Ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Nabi kata takutlah kamu pada Allah Taala dan berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Nabi kita kata pergi seorang lain jadi saksi, aku tak nak jadi saksi. Maka Nu'man Bashir radhiyallahu anhu teruslah batal balik, cancel balik apa yang diberi oleh kepada anaknya itu. Maka ini memberi peringatan kepada kita bahawa kalau nak beri pada anak-anak, beri sama banyak. Ini tak tahannya mak ni biasalah, tak, mak dengan anak yang buat baik dengan dia, duk jaga dia tu, itulah yang dapat banyak. Allah, hari-hari sampai rumah tu cium tangan, urut betih lalu. Allah, nampak mak hari ni jalan tak betul ni, gosok kaki mak, ambil minyak cak kapok lagi, minyak mestika lagi dah gosok. Hai, kena 4-5 bulan ni aku duk rasa tanah alik ulu tu mu dah layak ambil. Abang mu tak pernah tanya khabar. Abang dia duduk di Sabah, Sarawak contohnya, kerja kat sana, nak bagi nak gosok mak macam mana, duduk jauh, balik air raya pun kena jam, macam-macam cerita tak. Jadi kita tak boleh nak kira. Allah SWT beri peringatan kepada kita supaya berlaku adil kepada anak-anak, sebab punca, tengok, punca berlakunya apa ni, anak derhaka kepada bapa, ini punca. Saya sering dapat maklumat orang mengadu, dia kata, "Ustaz,
Saya bukan tak nak tolong ayah saya, tapi biaslah cara dia bekerja, cara dia. Buyuk orang tu, buyuk ni saya tak dapat sebab saya duduk jauh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu berilah kepada anak kamu kerana kamu tidak tahu manakah anak kamu yang lebih manfaat kepada kamu. Kita jangan kira atas dunia je, kita kena kira manfaat waktu mati. Berapa ramai anak yang tak khidmat pada ayah dia atas dunia ini sebab mereka duduk jauh. Tapi bila ayah dia mati, subhanallah, pagi, petang, siang, malam berdoa pada Allah, pada Allah SWT, minta keampunan kepada mak ayah dia. Anak yang dah boleh harta tadi, entah ke mana dah pergi. Tukar kereta, tukar tu, tukar ni, akhir sekali dia jadi manusia yang muflis, manusia yang tak tahu apa yang patut dia buat. Jadi dalam masalah isu hak anak-anak terhadap bapa ini, isu yang perlu kita kena ambil teliti. Mungkin di antara yang seterusnya yang kita sebut iaitulah bagaimana cara-cara nak mendidik anak, nak tarbiyah anak biar menjadi anak yang baik, insya-Allah taala. Dalam kitab kita ini dia sebut 10 perkara. Yang pertama sekali, bila kita nak kahwin, mula start situ lagi. Masa nak kahwin tu mula dengan istihdharun niat yang baik. Aku nak kahwin. Tujuan apa nak kahwin? Seronok-seronok? Tak kahwin pun seronok juga. Ya. Tujuan kita nak kahwin kerana nak mendapat zuriat yang salihah. Ini yang besar. Dan kenapa nak zuriat yang salihah? Yang pertama sekali, nak suruh ada orang yang berdoa kepada aku. Yang kedua, kita nak supaya Islam ini ada pembelanya. Di saat orang yang buat macam-macam pada Islam, anak kita salah seorang daripada pejuang yang akan mempertahankan Islam, yang akan menjadi pendakwah, yang akan menyebarkan agama ini di antara niat yang perlu kita istihdar. Yang kedua iaitulah membaca doa yang disyariatkan ketika bersama isteri. Ini jangan terlupalah. Jam setara mana pun, kena ingat. Kalau boleh tulis kat kepala katil tu, doa dulu, sebelum apa-apa terjadi. Doa. Sebab doa ni penting. Ingat belakang dah tak? Kena ajar juga hari ni. Ingat dah. Nabi kata apa doa ni? Lau anna ahadakum iza ata'alahu. Siapa-siapa di kalangan kamu yang bersama isteri dia, qala bismillah. Kata bismillah. Kata sekali nak dengar. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Selalu baca. Mungkin biasa baca selalu juga tak? Tak derah, tak boleh nak kuat lah. Nabi kata apa? Yang saya nak motivasi sini supaya kita ingat kerana kelebihannya besar. Nabi kata siapa dia mendatangi isterinya nak melakukan persetubuhan, dia baca bismillah, kemudian doa tadi, faqudiya bainahuma walad. Kemudian ditakdirkan Allah Taala beri kepada dia anak daripada isteri tadi, daripada hasil yang dia usaha tadi. Lam yadurhu syaitanu abadan, syaitan tidak akan mudaratkan budak ini sama sekali. Hadis ni dalam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Cuma huraian dia, kita ambil masa sikit. Huraian dia, kata ulama, maksud tidak memberi mudarat maknanya anak ni tak akan jadi nakal. Lah, dia akan nakal juga. Sebab nutfah, tepat ladang yang ditanam tadi, kadang-kadang ada masalah, kan? Kita dah cerita tadi, penting mencari ibu yang baik. Cuma para ulama mengatakan setara mana dia nakal, sehebat mana anak ini buat masalah, insya-Allah dia tidak terkeluar daripada agama Islam. Ini yang paling besar sekali. Aset kita masih ada. Kepala modal masih wujud, iaitulah masih terdapat iman dalam diri dia. Kalau hilang hak iman, tak ada harga lagi lah. Baik setara mana dia, kata orang putih yang kaya dalam dunia ni, apa nama? Dia punya derma, infak dia sampai bilion dolar. Tapi nak buat apa? Haba'an mansura, sebab tidak ada iman. Itu satu benda yang kepentingan yang kita kena buat. Kemudian Nabi kata tidak memberi mudarat pada syaitan selama-lamanya, artinya tidak memberi mudarat yang mengeluarkan dia daripada agama. Yang ketiga, adil dalam muamalah, dalam layanan kita. Jangan tengok anak nombor satu kita sayang, sebab selalu dapat A sekolah, kita layan dia baik-baik.
Nak apa dengar cerita. Mari hak tak ada hak kosok ni nak dengar cerita kat sekolah pun, pasal budak malah dengar aku. Lah. Menggoris perasaan anak-anak. Jangan duk kira di sekolah itu menjadi perkiraan kita. Kita kira dia ni anak kita, dia ni menjadi aset kepada kita, dia ni akan kata Rabbighfirli wali walidayya bila kita mati. Sama ya, yang ada A tak ada A. Yang menoreh getah yang duduk di Putrajaya sama ya. Kalau mulut tu tak terbuka doa kepada mak ayah, ada faedah? Lah, tidak ada faedah selepas kita mati. Jadi kita kena ingat bahawa anak ini memberi hak kepada kita supaya kita berkawan dengan dia dengan cara yang baik, kita berkawan dengan dia dengan cara yang sempurna. Yang keempat, adab yang keempat, mengawal mereka daripada syubhat dan hawa nafsu. Ini kita kena kawal. Hari ini para jemaah, kawalan terhadap anak-anak ni cukup dahsyat sebab suka nak kawal. Dulu kalau kita tak dalam rumah, tak ada benda yang dia boleh buat. Hari ni duduk dalam rumah, dia mengembara seluruh dunia. Mak dia tidur, dia ambil dah handphone mak. Jadi sebab itulah kadang-kadang nombor password kena kunci juga telefon ni. Tak. Kebetulan mak dia pula baru tengok nak cari model baju-baju yang cantik. Anak dia duk tengok makcik tu. Comel juga macam makcik ni kan. Ini masalah kita. Banyak benda-benda yang bermasalah. Yang kelima, tip yang kelima, ta'widhum ala makan akhlak, didik anak supaya berakhlak mulia. Setiap kali dia buat kesalahan, kita iqab dia dengan cara yang tu. Kalau dia buat salah, tapi dia cakap benar, kenapa dia buat? Bagi hadiah. Sebab kita nak suruh dia belajar cakap benar. Tapi dia tak tanya, anak cakap benar kita pukul, anak yang cakap dusta selamat. Tak. Yang keenam, iaitulah jauhkan mereka daripada qurana isuk, daripada kawan-kawan yang tak baik, kawan-kawan yang jahat. Kerana kawan-kawan yang tak baik ini satu benda yang menyusahkan kita. Yang ketujuh, mukhalatatuhum, mak ayah mestilah sentiasa bercampur dengan anak-anak. Bercampur dengan anak-anak kita. Bawa sentiasa. Nak pergi dengar kuliah bawa, nak pergi masjid bawa, nak pergi tu bawa. Ni tidak. Kita pergi bawa waktu nak makan je. Waktu lain kita tak lah. Bercampur dengan dia biar dia tengok, ayah aku ni nak jadi orang baik. Ayah aku selalu pergi ke masjid. Ayah aku selalu pergi ke surau. Jadi anak kita terbiasa dengan sedemikian. Dengan adab-adabnya. Kemudian yang seterusnya, iaitulah ta'liq ulubuhum bil akhirah. Kita letakkan hati mereka sentiasa bercampur, teringat dengan dengan akhirat. Kerana bila mereka ni takut pada Allah SWT, senang kita nak buat. Yang kesembilan, ad-du'a ilahum, berdoa kepada anak-anak kita. Jangan doa ke atas anak, tapi kita berdoa kepada anak-anak kita. Jadi berdoa kepada anak ni sangat penting. Kerana doa mak ayah ni di antara doa yang mustajab. Tersalah kita doa, anak kita akan jadi orang yang celaka. Wal'iyazubillah, hasil daripada keceluparan mulut mak dia ataupun bapa dia sendiri. Yang terakhir, iaitulah al-qudwatus salihah. Bapa, ibu biarlah menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak. Jangan tak duduk di rumah, jangan duduk bersumpah. Ni setengah ni bahasa jenis suka menyumpah. Bahasa tu bahasa ni. Cakap dengan kawan pun jangan. Dalam telefon, bahasa menata gila. Anak dia berhenti juga ikut menata gila. Akhir kali, budak kecil ni. Akhir kali dia kata, siapa menata gila? Salah-salah orang tak ada orang. Kalau orang akak telefon, dia kata bahasa menata gila. Pasal ayah dia setiap kali kajak telefon, duk menyumpah dalam menata gila. Anak dia pun akak telefon gila. Dia kata, siapa dia gila? Berkali ayah aku lah kali. Ini jadi masalah. Qudwah ni. Jangan, ni setengah ayah ni, kalau orang telefon, dia tak ada rumah, dia tak mau cakap dengan kawan, cakap ayah tak ada. Ayah tak ada. Tidak kita ajar anak kita bohong. Ajar ke tak ajar tu? Ajar adalah tu. Ayah dia ajar anak dia supaya bercakap bohong. Macam mana kita nak buat? Inilah yang kita jadi masalah. Jadi itu sajalah yang dapat saya bincangkan secara ringkasnya. Di antara kitab yang menarik lah untuk tuan-tuan murajaah tajuk ini, yang saya syorkan supaya kita tengok satu kitab, nama dia ni, Keindahan Islam. Dalam kitab Keindahan Islam ni ada dua tajuk yang kita bincang hari ini, iaitulah hak anak-anak dan hak bapa. Jadi hak ayah kita kepada kita dan hak kita kepada anak-anak kita. Dalam kitab ni terjawab insya-Allah secara ringkasnya, iaitulah nama dia Keindahan Islam. Keindahan Islam ini cantik. Tuan-tuan boleh dapatkan di mana-mana sajalah di pasaran yang ada. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini memberi manfaat kepada kita untuk bertanggungjawab pada keluarga kita dalam dunia dan akhirat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang kedua dalam tajuk hak anak-anak terhadap bapa.
InsyaAllah aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Ni ada satu buku, tajuk dia 20 perkara yang merosakkan pahala. Jadi kita dah buat pahala banyak, tiba-tiba rosak pahala dengan sebab kita dah buat. Jadi harga dia RM8 saja. Bolehlah ambil dekat luar tu. Menariklah buku ni. Apa dia, apa benda yang boleh merosakkan pahala kita. Kita dah rasa tak apa, rupa-rupanya punah dah. Tak tinggal apa dah kita punya pahala, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum. Jazakallah khair Fadil Ustaz Dr. Basit dengan satu penyampaian yang begitu mantap. Saya rasa tuan-tuan, saya ingat satu kisah tentang anak yang besar, jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer, tapi ada satu tu dia tak berapa sangat menjadi, bukan kata orang. Tapi peringatilah, berlaku peristiwa anak yang lawyer, anak yang doktor, anak